Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masya Allah, hari ini insya Allah kita akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan keselamatan pendawaian elektrik di rumah. Sangat-sangat penting ni. Terutamanya mungkin kita tak tahu banyak elektrik dan sebagainya. Kita tak alert, kita tak peka. Jadi insya Allah ini adalah keselamatan kita bersama yang berada di rumah. Jadi insya Allah hari ini kita akan bersama dengan penolong pengarah kanan Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas Jabatan Kawal Sedia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Kita bersama dengan Tuan Hazim Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dewi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, masya-Allah. Jadi hari ini sebenarnya Tuan, kita nak fokuskan tentang aspek keselamatan pendawai elektrik di rumah serta kepentingan melantik kontraktor elektrik yang bertauliah dan berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Jadi kita nak ajak insya-Allah hari ini. Jadi sebelum itu mungkin Tuan boleh kongsikan kepada kami tentang pendawaian elektrik di rumah ni, mungkin dianggap kerap dipandang remeh ataupun kita tak berapa nak cakna lah, orang-orang macam kami ni kan tak berapa nak cakna. Jadi mungkin pandangan Tuan tentang perkara ini sebenarnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada Suruhanjaya Tenaga. So sebelum permulaan ni saya cerita sikit lah berkenaan Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga telah ditubuhkan lebih 2 dekad yang lalu lah, iaitu pada Januari 2002 dan dia samalah macam Suruhanjaya lain lah. Kami mengawasi dia sektor pembekalan elektrik dan juga gas berpaip lah. So kami ni agensi Suruhanjaya Tenaga ni adalah di bawah Petra lah, Kementerian Peralihan Tenaga dan juga Transformasi Air. So kami ST ni ada mengawal selia 3 akta yang utamalah, iaitu Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993 dan yang paling terbaru adalah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga tahun 2024. So saya ceritakan sedikitlah peranan ST. So peranan ST ada 3. Peranan ST adalah kawal selia ekonomi. Kawal selia ekonomi contohnya adalah penetapan tarif elektrik. Itu di bawah kawal selia ST. Yang nombor 2 adalah kawal selia teknikal. Kawal selia teknikal ni adalah pasal mutu perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh utility atau TMB lah. Kalau tak berpuas hati boleh melapor kepada ST. Itu kawal selia kami lah. Dan juga adalah kawal selia keselamatan. Keselamatan ni yang paling mudah kita boleh tengok dekat label ST Sirim pada kelengkapan elektrik. Itu pun di bawah kawal selia kami lah. Lepas tu ST ni juga adalah kita mempromosikan, menggalakkan pengguna tenaga dengan cekap pasal yang 5-star rating, dan juga kita nak supaya pengguna selamat, melindungi pengguna lah, dekat rumah ke, dekat pejabat ke. Dan juga sebenarnya kita pagi ni kita nak kongsikan dekat penonton-penonton semua adalah kepentingan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar untuk membuat kerja-kerja elektrik dan kerja-kerja pendawaian di rumah. Sebab itu kita datanglah hari ini, Suruhanjaya Tenaga datang. Masya Allah, itu dia kan. Jadi mungkin ramai juga tertanya-tanya apa keadaan yang memerlukan untuk pemilik rumah melantik kontraktor elektrik yang berdaftar ini, Tuan. Dia macam ni, saya boleh pecahkan kepada 4 kategori lah. Kita biasanya kita dapat beli rumah baru kan. Rumah baru memang pendawaian elektrik, poin-poin lampu, poin-poin kipas, poin aircon, semua tu perlu dilakukan oleh kontraktor elektrik yang berdaftar. Sebab kontraktor elektrik berdaftar ni dia ada pendawai elektrik yang bekerja di bawah dia. So nombor 2 adalah bila kita nak buat penambahan poin atau penambahan soket ke apa-apalah, kipas kan, penambahan baru. Sebab kontraktor sebelum ni dia buat yang utama, yang biasa je lah, yang basic saja. Tapi selalunya kadang kita tambah-tambah ni kita minta kontraktor kita hire bangla. So sepatutnya kita tak bolehlah hire dia orang ni, sebab mungkin murah tapi kita tak boleh menepati mutu dia punya standard keselamatan yang telah ditetapkan lah. So nombor 3 adalah bila berlaku kerosakan. Kerosakan pendawaian kita, ada ditah pintas, ada alat elektrik yang meletup ke apa ke, atau kita punya rumah baru terlepas terbakar atau banjir. So kita kena lantiklah kontraktor untuk menyemaklah pendawaian di rumah tersebut lah. Dan satu lagi, contoh kalau rumah kita dah lama, terlampau lama sangat, pasal pendawaian elektrik tu pun dah mungkin tak sempurna. So kita kena lantik kontraktor elektrik berdaftar untuk menyemak kita punya pendawaian lah, dan juga
kerja-kerja elektrik lah, takut nak pasang aircon, nak pasang water heater, kan kita suka kan. Lepas tu dan yang paling terbaru sebenarnya kita ada juga kontraktor elektrik berdaftar ni untuk memasang EV charger. Ya, itu dia kan penambahan kenderaan lagi kita nak cas dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya mungkin ramai yang tertanya kan, sebenarnya mungkin Tuan boleh kongsikan juga dimaksudkan apakah yang dimaksudkan dengan melantik kontraktor yang berdaftar dengan ST ataupun Suruhanjaya Tenaga ini, dan agaknya kita kena terus ke ST ataupun bagaimana untuk dapatkan kontraktor ini? Okey, macam ni. Sebagai owner rumah lah, kita perlu melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga untuk membuat kerja-kerja elektrik dan juga pendawaian. Itu macam wajib lah. Sebab kita tahu bahawa adalah kontraktor elektrik ni dia mempunyai dia ada lesen. Ada sertifikat dan dia bertauliah untuk buat kerja lah. Dan dia sebenarnya dia akan memastikan bahawa kerja-kerja dia mematuhi piawaian keselamatan yang tinggi. Kita tak naklah dia buat kerja nanti lepas tu tiba-tiba trip atau terbakar atau litar pintas. Kita tak naklah, sebab tu kita kena lantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Dan kontraktor ini boleh kita boleh tahulah dia ada kad kompeten. Dia ada kad dan dia juga kontraktor elektrik berdaftar ni dia ada certificate of dia ada certificate maksudnya dia ada borang Q iaitu pendaftaran sebagai kontraktor. So kita boleh juga semak dekat laman web ST jugalah, st.gov.my. Kat situ ada senarai kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Oh, Masya Allah. Itu dia, kita boleh cek sendiri juga. Betul, kan. Tuan kan, Masya Allah. Jadi Tuan, mungkin selain daripada pendawaian di rumah seperti mana yang Tuan kata, kita sekarang ni ada kenderaan elektrik ataupun EV. Saya yakin ramai yang ada kenderaan EV ni kan. Yang sudah pasti ni kalau kita nak cas memerlukan tenaga yang banyak sebenarnya. Betul. Jadi mungkin Tuan boleh kongsi sikit apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan pemasangan kita nak cas EV ni dengan baik agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Okey, dia yang pertama adalah EV ni dia cas secara lama. Cas secara lama dan penggunaan elektrik yang sangat tinggi. So biasanya dia cas kat rumah lah kan. Okey, so yang pertama adalah kita kena pemasangan EV charger ni perlu, macam saya highlight daripada tadi pun, perlu dilakukan oleh kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Itu yang paling utamalah. Sebab macam saya cakap tadi juga dia ada kepakaran untuk memasang. Okey. So sebenarnya EV ni bila kontraktor elektrik berdaftar ni dia dah boleh buat pengiraan kita punya kapasiti bekalan dekat rumah. So kita tak tahulah kapasiti bekalan sebab kita dah tambah kat rumah kita aircon, setiap bilik ada aircon. So takut tiba-tiba kita tambah EV, tiba-tiba rumah kita trip sebab bekalan tak cukup. So kontraktor elektrik dia dah boleh menasihatkan pemilik rumah lah untuk upgrade ke sistem pendawaian di rumah lah. Dan juga EV ni kita ST ada keluarkan garis panduan untuk memasang EV charger. Maksudnya macam mana nak pasang lah. Kena ada MCB sendiri, kena ada RCD 30 mA dan EV punya equipment macam soket dan juga plug adalah yang khas untuk EV saja. Kita tak boleh pakai yang biasa punyalah. Sebab macam saya mention tadi, dia pakai beban yang tinggi. So dia tak macam plug-plug biasa. So dan selepas pemasangan tu penyelenggaraan kena adalah. Penyelenggaraan orang-orang kompeten perlu adalah. Sebab kita nak pakai EV dah lah, kereta EV ni mahal. So kita kena jagalah dia punya pemasangan charger tu supaya berpadanlah dengan harga kereta tu sendirilah. Dan yang paling penting adalah penjagaan rapi lah untuk mengelakkan benda-benda renjatan elektrik berlaku lah semasa mengecas kereta EV. Masya Allah, itu yang penting sebenarnya kontraktor elektrik yang bertauliah yang juga berdaftar. Jadi mungkin saya yakin kita dah berada di hujung. Saya yakin mungkin ramai penonton-penonton yang Assalamualaikum pada pagi ini nak tahu bagaimana caranya. Mungkin sekali lagi Tuan boleh kongsikan bagaimana caranya orang awam ataupun penonton boleh mendapatkan ataupun semak senarai kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey, penonton-penonton boleh melayari ecos.st.gov.my. Pada tab maklumat tu kita boleh tengok ada senarai kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Dan daripada situ kita boleh search ikut negeri boleh, kontraktor kelas apa boleh, sebab kontraktor ada kelas-kelas dia juga. Di kelas-kelas ni mengikut bilangan pendawai yang di bawah dia dan juga value kerja lah. So boleh lihat dia punya senarai kat situ. Dan kita boleh dekat website tu juga kita boleh search QR lah.
QR kita search, kita boleh tengok senarai kontraktor yang kat situ lah. Dan untuk akhirnya, sebarang pertanyaan lanjut lah, maksudnya boleh layari laman WST www.st.gov.my atau kita pun ada ibu pejabat kita di Putrajaya dan juga pejabat-pejabat kawasan kami yang berhampiran lah. Dan kalau nak maklumat lanjut, kita pun ada sosial media. ST pun ada sosial media. Sosial media boleh kita tengok di Facebook, Twitter, YouTube dan juga yang paling latest ni TikTok lah. Masya-Allah. Okey, untuk akhirnya kita ada satu pesanan lah, pesanan khas untuk penonton-penonton. Khas untuk penonton. Assalamualaikum pagi ni. Jadilah bijak tenaga, think safety, think ST. Sekian. Masya Allah. Itu dia pesanan daripada Tuan Hazim Yahya selaku penolong pengarah kanan Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Jadi kepada anda semua, jangan kena cari kontraktor elektrik yang bertauliah dan juga berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Dapat maklumat dia nombor yang tertera, semua yang ada tertera di kaca TV anda sekarang ni. Masya Allah. Terima kasih Tuan. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Masya Allah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Dan kepada para penonton, kita nak berehat dulu seketika. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini.